guys, so hari ni kami plan nak mancing di kolam hybrid. So masih menunggu member main. So kita tunggu. Okay guys, mereka sudah sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bos. Yo. Jom kita pergi mengai. Ukur ni. Okey, ikut dah. Bang. Balik. Oh. Apa? Jom tangan. Macam mana? Mari kita mulakan perjalanan. Mana Yen? Ya, kita ke Teluk Bayu. Kelong siakak hybrid. Meluncur. Okay, kita singgah di kedai pancing sat. Cari barang apa yang betul di TCE Tackle Lunas Kulim. Okay. Ya, kita shopping barang mancing dulu. Tengok apa yang boleh beli. Lepas shopping dulu. Okey. Yeah. Tu ni semua king bakal naik gogon semua ni. Amin. Okey, settle kita punya Settle lah. masalah kita oksigen. Settle lah. Settle. Alright, jom. Gas. Siapa ada kabel? Kabel apa? Ya, durian milahana. Gula tak mau macam mana? Bayar. Ya. Jom, kita masuk. Bayung ni bang. Hai, terima kasih bang. Sudah sampai. Okay guys, selesai kita makan di cendol durian di Milahana di area Tikam Batu. So mari kita teruskan perjalanan. Ya. Cepat katakan. Okay sobat, so kami baru sampai dekat JT apa? Oi, nak minum ni. Dekat Kelong siakap hybrid. Kami tengah tunggu apa? Bot sampai untuk ambil kami. Untuk kami menuju ke Kelong. Okey. Kita tahu dulu saya kita drop barang. Okay, stay tune guys. So kita menunggu tekom bot. Dia tak main lagi. Sementara tu kita belanja view sikit. Mari guys, bot sudah sampai. Budin, ai nak ambil bobek. Ha? Ai. Gang. Kau nak? Mana okey. Boleh ah. Okey, umpan pun sudah siap. Ais pun sudah siap. Mari kita mulakan perjalanan. Ya. Let's go, jom. Let's go. Mau sampai. Jawab pasal. Mau sampai. Jawab pasal. Sampai. Mas, kasih makan.
sip. Sekejap bang. Ambil udang dulu. Ambil udang. Ya guys, alhamdulillah akhirnya kami dah sampai di Siakap Hybrid Kelong 4. So akan belanja view sikit. Jom kita tengok view sikit Kelong ni macam mana keadaan. Okay, ni dia punya Kelong. Okay. Kita akan belanja dalaman dia macam mana. Sini kemudahan memang disediakan. Tong ais pun ada. Ni air untuk ikan. Okay. Kipas, elektrik, TV, peti ais semua ada. Cukup serba lengkap. Ikut nak masak lama-lamanya. Siap dengan toilet. Okay. Tu disediakan bilik. Wah, abang kita Lena tu. Oi. Weh, kosong tu. Pergi kipas nak buka ni. Spinning dah spinning. Balik nak balik. Ni, pakai ni punya. Bawa dulu. Sekarang kita ke kawan dah. Betul tengok video TikTok. Dah, sat. Lagi kita ni. Weh hang, maju oi. Wah. Kau tinggalkan aku di saat ku butuhkanmu. Cinta tak begini selalu. Setakat ni masing-masing gumpal. Masing-masing gumpal. Malu kat orang, Boleh bang, gerak-gerak sekok. Boleh gerak-gerak sekok. Orang fan MVP of the day. Brother ni gerak-gerak. Kalau ada share-share kita kena humble. Mantap ikan ni. Petin kat tu boy. Dia mikro ya. Betul ni dia. Jelah wah. Main kan. Peganglah tu. Tak boleh nak. Ada gimana? Lihat. Buka semua. Ambil satu kuyuk. Buat kaki goreng. Ambo tengok jadi kerja, naik kayak mata-mata nak pi jeti, nak beli nasi lah. Mampu dia kok ni. Mata-mata nak pi beli nasi lah tu. Oi! 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 Gerak lu.
Ada telur dapat mengenyangkan kita anak-anak. Selaju mungkin. Mana peluncur anak-anak? Ipri. Buka pintu, buka pintu. Weh, tali. Okey. Alhamdulillah. Ya kawan-kawan, so hari dah menjelang senja. Okay, di sini kalau main dari sunset syok weh. Best tu. Setakat ni kami masih dalam kategori kumpau, masih belum ada rezeki. Kita tengok malam ni insyaAllah. Tu kita punya chef tengah sediakan makanan. So malam ni kita makan dulu, relax-relax, minum kopi sambil kita layan angin malam. Wah, best way sini. Rasa tenang ya. Inilah kelong hybrid. So kita tengok apa jadi malam ni. Sama ada dapat ikan ke tak. Okay, stay tune guys. Inilah kelong tempat kami bermalam pada malam ini. Satu dua kata untuk hari ini. Okay, so walaupun kita ada sekok saja, geruk-geruk, tapi suasana yang tak dapat di tempat lain lah. Ada kayak penginapan semua serba lengkap. Ipeh, MVP kita untuk hari ni gerak-gerak. Kita macam nak humble sikit lah. Humble. Ipeh dia humble lah kawan-kawan. Tapi misi harus diteruskan untuk esok. Masih awal. Malam ni bagung. Malam ni kita pukul kau-kau. Yeah. Perang. Chef kita pada hari ni. Banyak. Salam sian. Kalau aku tu. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi ni kawan. Sudah menjelang pagi. Wah, oh gitu dok, engkau sembak lagi. Inilah keadaan pagi. Jom kita sambung memancing. Let's go. Ya, dulu sekarang kita buka Facebook kita jalan senang.
1, 2, 3. Ini belah ni, belah ni, belah ni, belah ni. Wait, wait, wait. Woi, bodoh ni. Ya kawan-kawan, okey, so tamat sudahlah hari untuk kami berada di Kelong Siakap Hybrid ni. Tak ada apa pun yang best sangat, cuma nak belanja view je. Cuma satu je, korang jangan tanya ikan mana. Ikan mana? Jangan tanya ikan mana, sebab kami kumpau hari ni. Hai, dapatlah sikit-sikit ikan plotan 2-3 ekor. Okeylah. Okey, jumpa lagi di next video. Ya. Ya, meluncur. Kami hadir. Balik dulu. Tapi masam. Masukin, masuk. Dua anaknya orang Saya tak ada. sampai dia abang kata dia sekali ni tak dong lagi. Oh tak dong. Wih, tak ada. Fighter barang pokok mah.